99 Speedmart dengan EcoShop telah naik dalam beberapa bulan ini, dan antara sebabnya adalah apabila kerajaan bagi RM100. Apabila kerajaan bagi RM100, apa yang terjadi adalah tiba-tiba consumers kaya. Dan apabila consumers kaya, mereka akan berpusu-pusu pergi untuk belanjakan duit. Right? Dan apabila mereka belanjakan duit ini, yalah, that's why the criticism yang untuk RM100 itu, kenapa RM100 ini tak diberi sebagai cash? Kenapa RM100 ini diberi dalam IC card kita? Dan kenapa kita boleh spend di tempat-tempat tertentu sahaja? Guys, follow the money. Kalau kita tengok di mana kita boleh spend, ini adalah pasar raya yang terbesar di Malaysia. And a lot of them are listed companies. So the two companies yang naik adalah 99 Speedmart dengan EcoShop, di mana I think 99 Speedmart dalam 6 bulan telah naik 30%, 40%, EcoShop naik 20%. So of course this saham dah naik. So of course a lot of people say, kalau saham ni naik, adakah barangkali yang saham boleh fly? Tetapi jujur saya cakap lah, I feel that lebih ramai orang lebih struggle sekarang ini. Kalau kita struggle, kita tak akan spend. Apabila kita tak spend, apa yang akan jadi adalah kebarangkalian kalau kita tak spend, then there is a chance that the consumer will take a bashing lah. Dalam pendapat saya lah. And I could be wrong, okay. So kalau you guys berminat untuk belajar bagaimana untuk melabur, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.